وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke MH Podcast. Okey, jadi untuk perbincangan kita hari ini, kita nak tengok satu inisiatif spesifik dari Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Nama dia Program Global Immersion for Future Ready Teachers. Atau singkatannya GIFT. Ya, GIFT. Dan kita nak fokus betul-betul pada pengalaman sekumpulan guru kita yang dihantar ke Stonyhurst. Pernah lihat Stonyhurst? Nama besar tu. Oh, memang terkenal. Sumber rujukan kita hari ini ialah petikan dari artikel bertajuk Program GIFT, Transformasi Profesionalisme Guru Melalui Pembelajaran Global di Stonyhurst. Dan siapa yang dapat peluang ni? Guru-guru biasa ke? Sumber kata bukan guru biasa. Yang terpilih ni adalah pendidik-pendidik cemerlang negara. Ramai antara mereka ni penerima anugerah Hari Guru Kebangsaan. Kira macam the best of the best lah. Wah, cara pelaksanaannya macam mana pula? Hantar pergi melancong ke? Bukan melancong. Ini penempatan profesional yang intensif. Mereka bukan pergi sekejap je, tapi betul-betul ditempatkan kat institusi antarabangsa yang hebat-hebat. Untuk belajar secara langsung, alami sendiri budaya kerja dan sistem kat sana. Macam celup terus dalam suasana itulah ya? Lebih kurang macam itulah. Dan untuk kohort yang kita bincang ni, yang berdasarkan artikel ni, destinasinya Stonyhurst. Betul. Ya, Stonyhurst. Kedua-dua kampus pula tu. Yang kat Pulau Pinang, Stonyhurst International School, dan juga yang kat UK, Stonyhurst College. Stonyhurst College UK ni saya ada baca sikit, bukan calang-calang tempat kan? Antara sekolah paling lama di dunia. Okey, sumber kita ada sebut nama guru-guru yang terpilih untuk ke Stonyhurst ni kan? Ada 7 orang. Ya, ada disebut. Muallim Hazar, Cikgu Nur Ashikin, Cikgu Ainul Anwar, Cikgu Nur Amira Nabila, Cikgu Zul Azri, Cikgu Munira dan Cikgu Basirah. Penting ni kita faham profil mereka. Mereka ni bukan guru baru tapi pendidik yang memang dah berprestasi tinggi. Dah ada sumbangan pun, jadi KPM nampak potensi mereka untuk bawa perubahan lebih besar lepas program ni. Tepat. Dan bila kita tengok aktiviti mereka kat sana, macam yang sumber ni gariskan, ia jauh lebih mendalam dari sekadar lawatan. Apa contohnya? Mereka terlibat dalam kolaborasi profesional. Kemudian ada pemerhatian intensif PDP antarabangsa. Artikel tu guna istilah instructional immersion. Instructional immersion. Bunyi macam serius tu. Maksudnya? Maksudnya bukan sekadar duduk kat belakang kelas tengok-tengok je, tapi betul-betul cuba faham falsafah di sebalik cara mengajar tu. Teknik yang digunakan kena selami betul-betul. Oh, okey. Selain tu? Ada juga job shadowing. Yang ni mereka ikut rapat guru atau pemimpin sekolah kat sana, tengok kerja harian diorang macam mana, tanggungjawab diorang dalam konteks sekolah tu. Macam jadi bayang-bayang lah sekejap ya? Lebih kurang. Untuk dapat pemahaman yang mendalam. Dan semua pengalaman ni, macam mana nak pastikan ia masuk betul-betul? Ini yang penting. Ada sesi refleksi profesional yang terarah. Macam ada pembimbing lah, bantu mereka proses semua pengalaman tu, supaya pembelajaran tu maksimum. Okey, di sinilah ceritanya jadi sangat menarik kan? Sumber kita tekankan ni. Apa yang paling buat guru-guru kita ni kagum bukan pasal bangunan lama atau kemudahan canggih sangat. Betul. Tapi lebih kepada budaya kerja dan amalan pedagogi profesional kat sana. Ini macam satu penemuan penting kan? Sebab kadang-kadang kita asyik fikir pasal bangunan cantik, teknologi canggih je. Ya, betul tu. Ia tunjukkan yang roh atau etos sekolah tu kadang-kadang lagi penting dari fizikalnya. Dan dari pengalaman mendalam ni lah, sumber kita highlight 2 amalan spesifik dari Stonyhurst yang nampak macam relevan dan boleh diadaptasi ke Malaysia. Apa dia tu? Amalan pertama. Amalan pertama? Amalan pertama namanya Learning Walk Feedback Instrument. Learning Walk? Jalan-jalan sambil belajar ke? Macam mana tu? Boleh cerita sikit? Bunyi macam santai kan? Tapi sebenarnya, ia satu proses pemerhatian bilik darjah. Berstruktur, tapi ringkas dan kerap dibuat. Siapa yang buat pemerhatian ni? Macam pencerapan biasa ke? Biasanya dibuat oleh pemimpin sekolah atau guru-guru pakar kat sekolah tu. Mereka akan masuk beberapa kelas, tapi sekejap je. Mungkin 10-15 minit satu kelas. Tujuannya bukan nak nilai cikgu tu secara formal tau. Habis tu, tujuannya apa?
untuk kumpul data atau bukti pasal apa sebenarnya yang berlaku dalam kelas-kelas kat seluruh sekolah tu. Strategi apa cikgu guna, murid terlibat tak, tugasan macam mana, macam itulah. Jadi macam ambil gambar ringkas PDP yang sedang berlaku lah ya. Bukan macam pencerapan formal yang kita selalu dengar tu. Tepat sekali. Beza utamanya pada fokus dan tujuan. Sumber kita tekankan kekuatan learning walk ni pada cara maklum balas diberi. Maklum balas macam mana tu? Data yang dikumpul tu, pasukan learning walk akan analisis bersama. Lepas tu, maklum balas yang diberi pada guru tu sifatnya deskriptif, objektif sebab berdasarkan apa yang nampak dan fokus pada PDP, bukan personaliti cikgu. Okey. Dan yang paling penting, disebut dalam sumber, ia non-punitive, tak bersifat menghukum. Tujuannya memang untuk pembangunan profesional cikgu tu, untuk tingkatkan kualiti PDP secara berterusan, bukan nak cari salah. Wah, itu satu anjakan yang besar tu kalau kita fikirkan perkataan pencerapan tu sendiri. Kadang-kadang boleh buat cikgu rasa gementar, defensif kan? Betul. Tapi pendekatan learning walk ni kalau betul lah semangatnya untuk sokong dan bangunkan cikgu, bunyinya macam boleh ubah terus cara orang pandang pemerhatian kat sekolah. Anda rasa macam mana? Bayangkan kalau cikgu nampak pemerhatian tu peluang dapat input, bukan macam ujian. Itulah potensinya yang besar. Ia boleh pupuk budaya yang lebih terbuka, lebih sihat untuk belajar sesama profesional. Cikgu pun mungkin lagi berani cuba benda baru kalau tahu pemerhatian tu nak bantu dia, bukan nak hukum. Tapi mesti ada cabarannya juga kan, nak laksanakan? Oh, sudah tentu. Perlukan latihan, kepercayaan, komitmen semua pihak. Terutama pemimpin sekolah kena pastikan ia kekal fokus pada pembangunan, bukan penilaian semata-mata. Tapi sumber ni nampak ini sebagai satu anjakan budaya yang sangat penting. Menarik. Itu baru amalan pertama. Amalan kedua dari Stonyhurst yang disebut tu apa pula? Amalan kedua ni dipanggil Open Door Policy. Polisi pintu terbuka. Polisi pintu terbuka, maknanya pintu kelas kena sentiasa buka ke? Atau ada maksud lain? Ya, lebih kepada metafora sebenarnya. Walaupun mungkin ada kaitan sikit dengan pintu fizikal. Konsepnya ialah satu budaya kerja di mana sesiapa saja dalam komuniti profesional sekolah tu, cikgu lain ke, pemimpin sekolah ke, rasa dialu-alukan untuk masuk mana-mana kelas bila-bila masa. Untuk apa? Masuk saja-saja ke? Bukan saja-saja. Tujuannya, macam yang sumber jelaskan, ialah untuk pembelajaran bersama atau mutual learning dan juga untuk perkongsian amalan terbaik. Wow, ini bunyi macam agak radikal kalau nak banding dengan kebiasaan kita kan. Selalunya bilik darjah tu macam kawasan peribadi cikgu. Apa kesannya kalau budaya macam ni wujud? Kesannya besar menurut sumber tu. Bila polisi pintu terbuka ni jadi biasa dan diamalkan dengan betul, ia bawa mesej yang jelas. Mengajar ni bukan kerja sorang-sorang atau rahsia. Ia amalan profesional yang patut dikongsi, dibincang, ditambah baik sama-sama. Bukan tujuan nak tangkap cikgu yang tak sedia lah ya? Bukan sama sekali. Sebaliknya, ia nak bina persekitaran yang berasaskan percaya, telus dan kolaborasi. Jadi maksudnya cikgu akan sentiasa bersedia. Bukan sebab takut orang masuk, tapi sebab keterbukaan tu dah jadi sebahagian cara kerja. Macam tu? Lebih kurang macam itulah. Kesannya seperti yang sumber huraikan, cikgu secara semula jadi akan lebih terdorong nak sentiasa fikir, nak perkemas cara mengajar dia. Dia jadi lebih terbuka nak terima idea baru, maklum balas dari kawan-kawan. Pengajaran tu jadi sesuatu yang hidup lah, sentiasa berubah. Ya, dan kalau kita tengok gambaran lebih besar, macam yang sumber cadangkan, amalan macam ni bantu wujudkan budaya accountability profesional yang sihat. Tanggungjawab pada diri sendiri, pada kawan sekerja, pada murid. Dan ia bentuk komuniti pembelajaran profesional PLC yang betul-betul matang kat sekolah tu. Cuba kita fikir sekejap. Bayangkan tempat kerja kita lah, tak kira lah bidang apa pun. Macam mana agaknya suasana kalau ada budaya di mana kita boleh perhatikan kerja kawan kita dan kawan kita perhatikan kerja kita. Tapi tujuannya untuk sama-sama belajar dan kongsi idea secara positif. Rasa-rasanya ia boleh pacu inovasi tak? Tingkatkan kualiti tak? Sumber ni macam percaya ia boleh berlaku dalam sekolah melalui amalan macam ni.
Memang itu harapan yang kita nampak dalam sumber ni. Kedua-dua amalan ni, Learning Walk dan Open Door Policy, dilihat sebagai contoh. Contoh macam mana budaya profesional kat sekolah boleh dibentuk ke arah yang lebih maju, lebih kolaboratif. Iklim sekolah tu jadi lebih positif lah ya. Ya, dan iklim macam ni selari dengan aspirasi negara kita nak tingkatkan kualiti pendidikan secara menyeluruh. Bukan setakat nak naikkan grade periksa, tapi nak bina keupayaan guru dan pastikan murid dapat pengalaman belajar yang makin baik. Ada lagi poin penting dari pengalaman Stonyhurst ni. Ada satu lagi penekanan penting dari sumber ni. Pengalaman kat Stonyhurst ni macam kuatkan lagi hujah yang kecemerlangan pendidikan ni tak semestinya bergantung 100% pada fasiliti fizikal yang mewah. Oh ya? Selalu kita dengar sekolah hebat mesti ada kemudahan canggih. Kemudahan tu membantu, memang tak dinafikan. Tapi faktor penentu yang mungkin lagi kritikal ialah wujudnya budaya profesionalisme yang kuat. Disiplin pedagogi yang tinggi, yang diamalkan secara konsisten oleh semua cikgu kat sekolah tu. Guru-guru GIFT ni nampaknya dapat saksikan sendiri benda ni kat Stonyhurst. Jadi kalau kita nak simpulkan perbincangan kita berdasarkan sumber ni, apa rumusan utamanya? Program GIFT ni nampaknya macam guna pengalaman global macam kat Stonyhurst tu sebagai makmal untuk kenal pasti amalan terbaik. Bukan sekadar teknik mengajar je kan? Betul. Termasuk juga struktur dan budaya kerja profesional macam Learning Walk dan Open Door Policy tadi. Tapi tujuannya bukan nak tiru sebiji-sebiji, lebih kepada nak ambil prinsip di sebaliknya tu. Prinsip macam keterbukaan, kolaborasi. Pendengar kita, sebab ia bagi kita peluang tengok macam mana usaha nak tingkatkan kualiti pendidikan negara kita ni dirancang. Ia tunjuk fokus tu bukan lagi kat bangunan atau buku teks mata-mata, Tapi lebih mendalam. kepada pembangunan aset paling penting dalam pendidikan, iaitu guru, melalui pembinaan budaya kerja yang positif dan dinamik. Ia pasal pelaburan jangka panjang pada manusianya. Dan bila kita perhatikan inisiatif macam GIFT ni dan amalan macam Learning Walk atau Open Door Policy ni, ia secara semula jadi bawa kita fikir satu soalan yang lebih asas lagi. Sesuatu untuk anda renungkan lepas ni. Apa dia tu? Selain daripada kita sibuk nak guna teknik atau struktur spesifik ni, apa sebenarnya anjakan mindset, perubahan cara fikir yang paling asas yang kita perlukan dalam mana-mana komuniti profesional, tak kira lah pendidikan ke, bisnes ke, kesihatan ke, apa saja. Anjakan mindset untuk apa? Untuk kita betul-betul dapat hayati dan amalkan budaya belajar berterusan dan accountability bersama secara ikhlas dan berkesan. Apa agaknya ramuan rahsia yang buat satu kumpulan tu boleh sentiasa maju ke depan melalui keterbukaan dan sokongan bersama ni? Itu satu perkara yang menarik untuk kita fikir-fikirkan. Mualim Hazar, inspirasi kita semua. Ilmu di semai cahaya menyinar. Di layar YouTube membawa hikmah. Setiap video membawa sinar. Dengan suara tenang jelas.